Yes. Oh. Hello guys, assalamualaikum guys. Petang-petang selamat datang guys. Jadi video kali ni aku sebenarnya mancing tak ada intro guys kan. So masa tu aku baru sampai, lepas tu time tu dah nak hujan. Jadi aku pun tak sempat nak buat video intro. Jadi aku terus sampai kat spot tu aku terus mancing guys. Dan mancing aku rasa lebih kurang dalam tak sampai setengah jam guys, lebih kurang dalam 15 minit je. Aku mancing sekejap, lepas tu tiba-tiba tu dapat ikan kan. Dapat ikan tu, lepas tu time tu jugalah hujan. Jadi aku tak sempat nak buat video intro dan outro guys. Jadi video tu pun saya cerita pendek je guys kan. Sebab yelah aku mancing pun 12 minit je. Jadi dapat ikan seekor, lepas tu saya agak kata boleh tahan lah kan. Jadi aku selitkan juga dalam video ni. Petang ni aku tak mancing, jadi aku buatlah video petang ni sebagai intro kepada video yang korang akan tengok sekejap lagi ni. Okay, lepas tu untuk hari kedua tu aku datang juga dekat spot kampung aku je, Parit Bawah Cuci. Lepas tu mancing dapatlah dalam berapa ekor macam gitulah. Itu pun video tu pun tak ada intro dan tak ada outro. Aku mancing just mancing sekejap je, macam just sekadar nak lepas sekian gitu je lah. Tak ingatkan kumpau tapi adalah hasil kan. Jadi macam rugi pula aku tak post kat dalam video YouTube kan. Jadi aku gabungkan sekali video day hari kedua dengan hari pertama tu, aku gabungkan dalam satu video yang korang akan tengok sekejap lagi guys. Okay, jadi korang layan lah video ni. Minta maaf sangat lah guys, tak proper sangat lah kan aku punya intro ni kat dalam kereta tu. Jelah guys kan, benda pun dah ada strike. Jadi rugi pula kalau tak post kat video kan, kat YouTube kan. Jadi korang layan je lah video ni sampai habis guys. Okay, macam biasa outro tak ada, inilah intro dan inilah outro guys. Jadi korang layan lah video ni sampai habis. Dan jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share kalau korang suka video ni. Okay, layan sampai habis guys. Okay, bye bye. Aduh, dekat. Yes. Boleh tahan. Okey. Alhamdulillah. Aduh guys. Ni dia. Alhamdulillah. Saiz okey lah. Cantik saiz. Alhamdulillah guys, padu guys. Mantap pakai SP. Ni hasil dia, aduh. Okay, good size. Alright, alhamdulillah. Alright.
Alright guys, so ni dia guys, mama dia. Ni aku pakai SP, pujuk. Ni dia. Dapat juga mama dia. Ni dia bawa anak guys. Bawa anaknya. Lalu sikit anaknya. Okey, cantik. Aduh guys, saiz boleh tahan ni. Anggaran tapi tak sampai sekilo ni. So ini tak sampai sekilo ni guys. Anggaran aku dalam 700-800 gram macam tu lah. Tak sampai sekilo lagi. Aduh. Okey. Okey, kita sini guys. Alhamdulillah. Strike lagi guys. Alhamdulillah. Okey. Okey, ini saya sedap guys, buat makan sikit. Ini saya sempit. Okey. Alhamdulillah. Okey, waduh guys. Tiga ekor tu. Tiga. Dapat tak bang? Seekor. Besar je? Wah, sedang lah. Air belum penuh lagi. Dia main kat tepi je. Alhamdulillah guys. Strike ketiga guys. Dia main duduk tepi-tepi je. So guys, pakai SP juga. Saya ni kecil. Yang ni kecil aku nak pakai balik. Aku nak yang saiz sedap sikit buat makan. Okay. Alhamdulillah.